Aku mula perasan benda tu lepas pindah masuk rumah sewa lama tu. Rumah teres setingkat, kawasan sunyi sikit, sewa murah sebab nak jimat. 4 orang duduk sekali. Semua kerja shift. Tak ada apa-apa pelik masa awal masuk, cuma rumah tu rasa cepat gelap bila senja. Kawan aku Amir paling awal balik rumah, jenis pendiam, tak banyak songeh. Selalu masuk bilik terus lepas mandi. Perubahan dia mula sikit-sikit. Mula dengan ketawa perlahan, selalu lepas pukul 12 malam. Bunyi dia bukan macam orang lawak, lebih macam orang dengar cerita yang orang lain tak boleh dengar. Ketawa tu tak panjang tapi kerap. Sekejap-sekejap. Malam pertama aku tegur, dia berhenti serta-merta. Senyap terus. Bila aku tanya kenapa gelak, dia pandang aku lama. Lepas tu cakap, tak ada apa. Nada suara dia rata. Mata dia tak pandang aku betul-betul. Lepas tu jadi makin pelik. Dia mula bercakap seorang diri. Kadang-kadang dalam bilik, kadang-kadang dekat dapur. Bukan bercakap kuat, lebih kepada berbisik. Bila kami lalu, dia terus diam tapi senyuman tu tak hilang. Satu malam aku terjaga sebab dengar bunyi TV statik. Keluar bilik, aku nampak Amir duduk di ruang tamu. Lampu tutup, cuma cahaya TV kosong menerangi muka dia. Dia ketawa perlahan sambil pandang skrin hitam tu. Aku berdiri jauh sikit. Tanya kenapa tak tidur. Dia jawab tanpa toleh. Dia tak bagi. Aku tanya siapa. Dia senyap. Ketawa perlahan tu sambung balik. Kami mula risau. Seorang lagi kawan cuba ajak dia borak elok-elok siang hari. Amir nampak normal. Makan, mandi, pergi kerja. Cuma bila ditanya pasal malam, dia kata tak ingat langsung. Benda jadi makin teruk bila satu pagi kami jumpa tulisan pelik dekat pintu bilik dia. Macam conteng dengan arang atau jelaga. Garisan berbelit. Tak jelas tulisan apa. Amir kata bukan dia yang buat. Malam yang paling aku tak boleh lupa, hujan lebat. Petir kuat. Elektrik kejap-kejap terputus. Dalam gelap, ketawa Amir jadi kuat. Datang dari dapur. Aku keluar bilik. Nampak dia berdiri depan sinki. Air paip terbuka, muka dia tunduk. Bahu dia bergerak laju. Aku panggil nama dia. Dia angkat muka perlahan. Mata dia terbuka luas tapi kosong. Senyuman dia terangkat sampai pipi, tak normal. Lepas tu dia ketawa kuat. Ketawa yang bukan suara dia. Lebih kasar. Lebih berat. Dia cakap rumah ni senyap. Aku suka.